Orang rumah aku dah tiba-tiba bad mood. Aku pergi rekat balik apa salah aku kan. Rupanya dia dah beli. Aku dah pasang lah. Ni dia beli ni. Dia beli ni aku tak pasang. Aku sidai dah dalam 2 bulan lebih lah. Ini ada free sikit. Aku pasang lah. Ni kabinet dapur untuk orang rumah hamba simpan barang-barang dia. Ni. Yang ni aku ambil yang 4 floor lah. 4 tier. 1, 2, 3, 4. Jangan salah faham. Dia punya dalam apa beg kuning tu kan. Sebab 4 floor jadinya ada 3 pintu lah. 3 tingkap dah tu. Macam ni. 1, 2, 3. Panjang yang ni 113, tinggi 80 cm lebar. Itu dia punya ni apa panggil apa? Dia punya panjang ni 32 cm kot tak silap aku. Yang ni aku dapat harga 160 lebih. Kalau yang lagi tinggi, lagi banyak floor dia tu lagi mahal. Ada hook untuk gantung-gantung. Lepas tu atas ni pun aku tengok dalam video sebelum-sebelum ni yang orang buat video kan, ada yang letak microwave kukuh kan. Microwave atas, bawah boleh bawa barang. Bawa beras boleh, bawa sardin. Atas ni bubur apa lagi, alah barang-barang perempuan banyak nak bubur dalam ni. Ni sesuai untuk dapur. Lagipun beroda. Senang dia nak arrange dalam rumah, dia nak apa, dia nak ubah-ubah, nak dekor-dekor lah konon ni kan. Senang. Okay, kan? Dapat kan RM160, boleh DIY pasang sendiri. Manual disediakan.